Assalamualaikum. Hai adik-adik. Eureka pada hari ini ialah 5 deria. Bolehkah kita merasai kelima-lima deria dalam satu aktiviti? Jom kita cuba. Bahan dan alatan yang diperlukan ialah roti, pembakar roti, kaya dan sudu. Langkah pertama, masukkan 2 keping roti ke dalam pembakar roti dan tunggu sehingga masak. Eureka! Bunyi apa tu? Terkejut saya. Wangi je bau. Ouch, panas. Langkah kedua, setelah masak, sapukan kaya dan rasa. Lihat adik-adik. Dalam satu aktiviti membakar roti, kita telah menggunakan kelima-lima deria kita. Mendengar, melihat, menghidu, menyentuh dan juga merasa. Selamat mencuba adik-adik.